Jom kita bongkar macam mana sebenarnya Kota Agong Ayutthaya boleh tewas. Kisah ni bukan macam dalam filem tau. Realitinya jauh lebih licik dan terancang. Semuanya pasal satu strategi yang digambarkan dengan tepat melalui perumpamaan Melayu ni. Fuh, dengar tu. Petikan ni tunjukkan betapa tekad dan sabarnya mereka, kan? Jadi apa maksudnya bina kandang ni? Burma memang betul-betul bina sangka keliling kota. Bukan satu, bukan dua, tapi 27 buah kubu kecil dibina untuk kelilingi Ayutthaya. Dan setiap kubu ni bukan biasa-biasa, memang dibina khas untuk pengepungan yang lama. Tapi bukan setakat bina tembok je, itu baru permulaan. Rancangan mereka lagi besar. Mereka sekat semua bekalan makanan. Malah, tanah Ayutthaya sendiri digunakan untuk lawan mereka balik. Musim banjir tiba. Itu pun dah ada dalam perancangan Burma. Bijak betul. Askar dan haiwan ternakan semua dipindahkan ke tempat tinggi, jadi pengepungan takkan berhenti. Dan bukan tu je, ada juga perang psikologi. Masa kota tengah lapar, kem Burma pula berpesta. Setiap malam ada bunyi gong, gendang, sengaja nak bagi orang dalam kota dengar dan tertekan. Kesannya, semangat tentera Burma makin naik, manakala semangat Ayutthaya terus hancur luluh. Cuba bayangkan, terperangkap, dengar musuh raikan kejatuhan kita setiap malam memang seksa. Macam mana mereka nak tampung semua ni? Senang je, mereka tawan seluruh wilayah sekeliling. Ironinya, sumber Ayutthaya sendiri yang digunakan untuk bekalkan jentera perang yang menentang mereka. Jadi nampak kan, bukan menang sebab satu pertempuran, tapi gabungan strategi yang lengkap. Dan ayat ni memang simpulkan segalanya. Komitmen mereka memang tak goyah langsung. Akhirnya, Ayutthaya lumpuh sepenuhnya. Tekanan perlahan tapi berterusan ni memang menjadi. Jadi, mana lagi dahsyat, serangan pantas dan mengejut? Atau tekanan perlahan yang menghancurkan? Fikir-fikirkan.